Kan, hamba ni saya dah cerita dah dulu, dia bukan Islam yang perkenalkan. Sebab sekarang ni kalau kita baca kajian-kajian orang-orang yang mengkaji Islam daripada kalangan golongan orientalis yang bukan Islam tapi mengkaji Islam, mereka mengatakan, mereka cuba mengkritik. Mereka kata Islam ni betul ke agama yang membela kemanusiaan, sedangkan Islam benarkan perhambaan. Kita kata Islam bukan memperkenalkan perhambaan. Islam tak kenal, bukan Islam yang mulakan perhambaan ni. Sewaktu Islam bermula, syariat Islam ni, sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, hamba dah ada. Sama juga macam poligami pun. Kan? Poligami ni, kahwin ramai ni, kahwin laki boleh kahwin lebih pada seorang ni. Kan? Orang-orang barat duk serang kita lah. Tapi kita kena bagi tahu lah, bukan Islam yang memperkenalkan poligami ni. Waktu Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, poligami dah ada. Jadi Islam buat apa? Islam meletakkan had. Jangan lebih pada 4. Islam meletakkan had. Kalau kamu tak mampu berlaku adil, seorang sudah cukup. Kalau tak mampu berlaku adil, jangan lebih. Kerana ia adalah satu dosa. Kan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menyebutkan, siapa yang ada lebih pada seorang, siapa yang ada 2 orang isteri, famala ila ihdahuma, lalu dia melebihkan seorang berbanding yang lain, dia akan bangkit di hari akhirat, wa syaqquhu ma'il, dalam keadaan badan dia akan cacat sebelah, akan rebeh. Kata orang utara, kata rebeh. Sengit sebelah kan. Maksud Nabi SAW meletakkan had, 2 had dia letakkan. Jangan lebih pada 4. Kalau tak mampu berlaku adil, jangan lebih pada seorang. Sebelum daripada itu tak ada had. Kalau kita baca Bible umpamanya, kita akan dapati pasangan yang diceritakan dalam Bible itu oleh nabi-nabi yang datang sebelum daripada Nabi Muhammad itu, kadang-kadang lebih daripada apa yang kita jangka. Sama juga macam perhambaan ni. Islam datang sewaktu hamba itu telah pun ada. Jadi Islam buat apa? Islam buat 2 benda. Pertama, Islam suruh kita berbuat baik dengan hamba. Islam suruh kita buat baik dengan hamba. Nanti kita akan jumpa bab tu. Bagaimana Nabi SAW berpesan dengan para sahabat dan kita semua agar memberi makan kepada hamba. Bahkan memberi makan kepada hamba merupakan di antara tanda keimanan seseorang. Wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini disebut dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Di antara sifat orang beriman itu ialah dia memberi makan. Wa yut'imuna ta'am. Mereka memberi makan. Ala hubbihi. Walaupun mereka sayang kat makanan tu. Maksudnya beri makan dalam keadaan mereka perlukan makanan tu. Mereka sayang kat makanan tu. Miskinan wa yatiman wa asira. Mereka beri makan kepada orang miskin, beri makan kepada anak yatim, dan beri makan kepada asir. Siapa itu asir? Asir ialah tawanan perang yang menjadi hamba. Hamba ni, dalam Islam kita tak boleh main tangkap orang lepas tu jadikan dia hamba, tak boleh. Itu adalah salah besar, dosa besar dalam Islam. Hamba ni cara dalam Islam nak dapatkan dia melalui cara perang. Sebab tu dipanggil asir. Asir ni tawanan perang. Dahlah masa perang dia lawan dengan kita. Kan, katalah satu orang tu dia tentera Islam. Perang. Orang yang lawan dengan dia dekat medan tu, dekat yang harbi tu, mungkin bunuh kawan dia, mungkin bunuh abang dia, mungkin bunuh bapak dia. Tiba-tiba dia tertawan. Islam suruh bagi makan kat dia. Mana nak cari agama macam tu? Kan? Kalau kita tawan dia,
Kita tak mau apa-apakan dia, kita boleh jadikan dia hamba. Bila kita jadikan dia hamba, kita tak boleh untuk berlaku zalim kat dia. Kena bagi makan. Kena bagi makan. Kalau kita tak nak buat apa-apa kat dia lah. Tapi kalau kita nak bunuh dia boleh? Terpulang kepada pemerintah lah. Terpulanglah kepada jeneral perang nak tengok macam mana nak buat. Kan? Tapi kalau kita ambil keputusan untuk jadikan dia tawanan, kena bagi makan. Macam itulah. Maksudnya dianggap sebagai satu amal saleh. Jadikan dia hamba, kena bagi makan. Kan? Hamba ni kalau kita suruh dia kerja, apa saja hasil kerja dia tu milik tuan dia. Tapi dalam masa yang sama kena bagi pakaian kat dia, kena bagi tempat tinggal kat dia, kena bagi makan kat dia. Dan dianggap itu sebagai satu amal saleh. Yang kedua, Islam buat apa? Islam suruh selain daripada buat baik pada hamba, Islam galakkan untuk bebaskan hamba. Dia buka pintu untuk bebaskan hamba ni banyak. Orang langgar sumpah, bebaskan hamba. Dia punya apa? Kebanyakan kafarah. Kan? Kemudian apa? Dam. Untuk haji dan umrah, bebaskan hamba. Jadi bebaskan hamba ni pintu dia banyak nak bebaskan hamba. Orang yang langgar bulan Ramadan dengan melakukan hubungan suami isteri di siang hari bulan Ramadan, kena bebaskan hamba dulu kalau ada. Jadi bebaskan hamba ni pintu dia banyak. Tapi nak dapatkan hamba, jalan dia cuma tawanan perang. Ataupun tawanan perang itu dijual pada orang lain. Maka dia akan jadilah.